Hello? Hello. Boleh I bercakap dengan Hazrik? Ya, saya Hazrik ni. Hai Hazrik. I Norin. You ada bagi name card dekat I. Ingat tak? Norin? Aha, Norin, kawan Ayana. Oh, okey. Ya, ingat. Hazrik, macam ni. I nak sembang dengan you lah. You ada masa free tak? Ada benda you nak bincang dengan I? Kejap lagi Cik Farhana akan sampai. Jadi saya nak awak terangkan dekat Cik Farhana apa pembetulan yang dia kena buat. Boleh? Takkan awak tak baca langsung? Ha? Saya risau juga lagi tak mengerti apa yang awak nak lagi. Ni. Jangan berharap kat saya sangat. Tak, saya tak berharap dekat awak. Tapi saya percaya dekat awak. Ada beza tu awak kena faham. Dan masa ni juga saya nak tengok kefahaman awak tentang satu-satu manuskrip. Masalahnya awak pun tak baca, macam mana awak nak faham? Diamlah, banyak tanya lah. Saya tahulah nak tengok orang tu faham ke tak faham. Saya bagi arahan dengar je lah. Okey. Masuk. Hai. Cik Farhana jemput duduk. Hai. Cik Farhana ni saya kenalkan Cik Amir. Hai. Jadi Cik Amir akan bantu Cik Farhana untuk penambahbaikan dan pembetulan manuskrip Cik Farhana. Boleh Okey, boleh. Okey, Cik Amir, boleh terangkan bahagian mana yang perlu saya baiki? Okey. Boleh mula. Okey, kalau kita tengok bab 5 ni. Okey. Memandangkan 3 judul novel kita dah siap dicetak, jadi saya nak kita semua bergerak dengan cepatlah. Untuk social media department, boleh saya tahu perkembangan sekarang macam mana? Kami dah sediakan 5 copywriting untuk setiap novel. Kami post setiap hari bergila-gila. Kami juga ada buat video and then posting blurb. Okey, boleh tak bagi tahu dengan grafik designer untuk buat lebih banyak lagi grafik yang menarik dan idea-idea yang berkait rapat dengan genre kita, yang bersesuaian lah. Dan kalau boleh, saya nak teaser poster juga. Okey. Boleh? Untuk marketing department, Zailan, any update? Zailan? Kita dah approach 2-3 kedai baru dan juga kita dah approach kedai independen untuk kita letak buku kita kat sana. Respon yang kita dapat memang positif dan kita dah minta izin diorang untuk kita letak banting-banting novel kita dekat kedai-kedai diorang. Dan kita juga akan buat promosi untuk 100 pelanggan yang terawal di dalam e-book dan kita cuba untuk buat podcast dan juga audiobook. Podcast. Menarik. Saya suka dengan pendekatan tim kita kali ini. Misalnya, kalau ada apa-apa penambahan untuk melariskan lagi jualan novel kita ni, jangan segan, jangan malu, boleh jumpa saya, bagi tahu kita boleh berbincang. Okey? Saya rasa itu sahaja. Saya minta semua doakanlah semoga novel kita kali ini akan sold out cepat. Okey? Amin. Okay. So, thank you so much to everyone for your time. Zailan, nanti jumpa aku. Okey. Dah, itu je. Thank you.
Ida. Ida. Awak tak masak ke ni? Nak masak apa? Barang semua tak ada. Ha? Telur pun ada 2-3 biji. Ha? Beras adalah, bolehlah makan malam ni sekali. Duit yang saya bagi awak sebelum ni takkan dah habis. Barang sekarang ni semuanya mahal, tahu tak? Ha? Telur 10 biji RM8.50. Gunung, setinggi mana pun gunung kat dunia ni, kalau ditarah-tarah akan licin, rata, tahu tak? Sekarang ni saya tanya awak elok, kenapa kena jawab macam tu? Mana pergi adab awak cakap suami? Bosanlah, bosan tahu tak bosan. Asyik cakap benda yang sama je, tak faham-faham. Duit dah kering. Abang buat apa? Buat tak tahu je. Hey! Lain kali cakap dengan suami tu biar beradab. Kenapa awak buat ni? Kerja saya lah, Mes ni. Tak apa, biar saya boleh buat lah. Benda senang je lah. Jangan, Mes ni. Farida, hari ni saya isytiharkan awak cuti. Okey? Awak rehat je hari ni, awak tak payah buat apa-apa pun. Apa ni? Hari ni awak ada plan apa-apa tak? Nak keluar jalan-jalan ke? Nak buat pedicure, manicure ke? Nak pergi spa ke? Shopping ke? Saya rasa kan saya nak pergi shopping mall lah. Boleh? Nak window-window shopping, jalan-jalan. Boleh? Boleh? Boleh. Saya peruntukkan awak 2,000 je untuk awak spend. Ya ke? Banyaklah. 3,000. Tambah lagi? Tambah lagi. Alah, banyak sangat tu. Tak apa, sekarang ni awak pergi siap dulu. Kita awak siapkan anak. Nanti saya dah siap vacuum, saya siap lah. Alright. Okey. Awak memang suka tengok cerita diam ni. Awak dah makan dah? Anak-anak? Tidur. Awak masak apa ni? Saya lapar lah. Saya masak ikan tongkol belada dengan kobis masak lemak. Sedap lah. Awak tolong panaskan boleh? Saya pergi mandi sekejap Awak ni keluar-keluar je. Kerja dah dapat belum? Belum. Saya tengah mencari lagi dah. Tu sebab saya jumpa dengan kawan-kawan lama. Mana tahu ada kerja sesuai dengan diorang kan. Kesibuk mengekor si Ayana tu. Apa benda soalan awak ni? Awak kan memang selalu sibuk dengan Ayana tu kan? Tak, sekarang ni saya ada sebut ke nama Ayana tu tak ada kan? Saya sekarang ni tengah sibuk buat projek baru dengan Norin. Jadi saya sibuk keluar dengan kawan-kawan lama saya dengan Norin. Saya tak ada sebut pun nama Ayana depan mata awak sekarang ni. Awak jangan ingat saya lupa apa yang awak dah buat Benda tu saya tak akan lupa dan tak mustahil benda tu boleh jadi lagi tau. Makin lama makin melampau cakap dengan saya. Saya penat-penat balik kerja. Awak tuduh saya macam-macam. Awak memang nak cek gaduh dengan saya ke apa sekarang ni? Salah ke apa yang saya cakap? Dah lah, tak payahlah. Buat semak kepala otak lah. Sekarang ni tak payah panas-panaskan lauk, tak payah. Aku dah tak selera nak makan. Semak otak aku. Awak ni tak ada benda lain ke nak buat? Duduk terbaring macam orang lumpuh je saya tengok. Awak tahu kan saya ni baru lepas kena buang kerja. Saya tengah cari kerja lah ni. Cari kerja apanya? Duduk terbaring je memanjang. Macam mana kerja nak dapat kalau dah terbaring je kerjanya? Tak, sekarang ni memang awak tak suka saya duduk rumah ke apa? Dulu masa saya sibuk kerja, awak beria suruh saya minta cuti panjang lah, tak ada masa dengan awak lah. Ni bila saya ada kat rumah, awak suruh saya kerja pula.
Apa yang awak nak? Apa masalah awak sekarang ni? Itulah saya cakap, saya nak kerja, awak tak bagi. Tak boleh tak sekarang ni awak jangan tambah lagi serabut kepala saya, boleh tak? Awak fikir serabut awak. Habis tu kepala saya ni tak serabut. Dengan orang penapis saya tak habis-habis call. Asyik call manjang. Dengan bil-bil tertunggak. Tak, sekarang ni apa masalah awak Kalau orang penapis saya tu telefon, block je nombor dia, kan senang. Nanti bila kita ada duit, kita bayar je lah. Apa susah sangat benda tu, nak kena ajar juga ke? Serabut lah. Dulu masa saya buat kerja, bergira-gira suruh minta cuti. Tak ada masa lah nak berjalan sana, tak boleh lah. Ni bila ada kat rumah, bising pula suruh aku pergi kerja. Sabarlah. Awak, ni kopi special untuk awak. Oh, terima kasih. Kita kan ada aktiviti kurikulum malam ni. Tak payahlah duduk jauh-jauh, duduk sini lah. Okey. Asal tengok ni, tengok TV1 lah. TV1 ada cerita best. Cerita best? Oh. Cerita apa? Sejak bila awak tengok cerita-cerita ni? Tak, dekat office tadi, geng-geng perempuan kat office tu bergosip-gosip pasal cerita ni. Diorang kata cerita ni best. Tengok TV1 Aida. Saya nak cakap sesuatu ni. Lepas ni awak tak payah risaulah pasal duit. Ni. Ni awak ambil duit ni, beli barang dapur. Apa yang tak ada awak beli. Lepas tu kalau tak cukup beritahu saya. Pasal duit bil elektrik tu nanti saya transfer kat awak. Ambil. Mana dapat duit ni? Tadi kan saya jumpa Norin. Lepas tu saya tanya dia ada tak kerja untuk saya. Lepas tu dia bagi saya kerja. Tapi bukan editor lah. Saya kena buat marketing. Tapi saya boleh buat, jangan risaulah. Jadi lepas ni saya dah ada kerja. Ambil duit ni. Ini pun sebab saya minta advance kat dia. Ya. Kenapa ni awak macam tak happy je saya dapat kerja? Happy lah dapat kerja kan. Saya nak dulu. Okey. Dia dulu. Masuk. Apa je? Kau baca ni. Aku kena kejam kau punya. Diorang hasut supaya boykot novel-novel genre dewasa. Bila jadi? Baru juga. Tapi benda dah jadi panas lah. Sebelum ni pernah jadi macam ni tak? Kalau ada, aku tak adalah rilis novel-novel baru aku tu. Selama ni pun novel aku semuanya sold out, tak ada masalah. Lain lagi yang baca dekat e-book. Lepas tu, aku punya review sama ni 4 hingga 5 bintang. Kalau dah jadi macam ni kan, aku rasa ni punca-punca ni novel aku akan merundum. Tak payah overthinking sangatlah benda tak jadi lagi kot. Yelah, tapi aku kena fikir juga sebelum jadi apa-apa. Rin, always remember this. Bad publicity is a good publicity. Okay? Sepatutnya kau suka tau. Bila jadi isu-isu panas macam ni, orang kat luar sana akan mencari tau kau punya novel. Diorang nak tahu, diorang nak baca apa isi kandungan yang viral tu. So, secara tak langsung, kau punya jualan novel akan bertambah. Kau cakap memanglah senang. Yang tanggungnya aku. Syarikat aku. Habis kau nak aku buat apa? Nak takut-takutkan kau? Aku kena bagi kau semangat, Rin. Yelah. Benda ni tak ada apa, tak payah risau. Benda ni lama-lama akan senyap. Timbul isu baru, dah isu ni mesti akan orang akan lupanya. Okey? Kalau lingkup dan kalau kena boykot macam mana? Benda tak jadi.
benda tak jadi, percaya cakap aku. Tak payahlah nak fikir. Benda kecil je ni. Okey? Aku ada. Baik? Abah. Abah tu beringat sikit nah. Jangan minta makanan pelik-pelik kat sini. Makan je apa yang orang bagi kat Abah. Allah Tun. Kalau hospital ni lok tak sedap, tak berasa apa pun. Memanglah. Sebab Abah tu cerewet tau tak. Ni, orang-orang lain makan semua okey saja. Yang masuk-masuk kat sini semua makanan sihat sesuai untuk Abah. Makanan-makanan tu, gulai lemak tu semua tak boleh dah. Tahu tak? Abah tu bukannya sihat sangat. Aduh. Rindulah aku kat Makcik Melah tu. Nama tak kau dia. Amboi, dia boleh duduk sebut pasal Nanda Melah pula dah. Kita duduk sembang dengan dia ni. Habis-habis nak beli tiang dua tekati mana beli tiang tak habis-habis. Oh, mestilah orang nak kena beli tiang kat Abah. Kalau orang tak beli tiang, Abah tu main boh je tahu tak? Yalah, dah beberapa hari dah. Gini, beberapa hari dah abah tak jumpa dengan mereka tu, dengan Makcik Melang tu. Keinginan nak makan dia. Dia bertuhai je. Tak ada teringat nak call abah ni. Tanya abah ni elok ke tak elok ke. Rindu ke tak rindu ke. Pelik lah dia tu. Ni duk cakap rindu apa dia? Ya Allah, ya Tuhan. Saya itu menjerit semua orang dengar Allah. Ha. Dia lah apa? Abang pergi tidur, rehat. Oh, tak tidur ni. Aku duk kemas lagi. Dia pasal nak ni. Tak mau tidur ni. Tak mau lena ni. Tak perlu kalau tak mau tidur. Kau nak turun sat. Beli ayak. Dahaga tahu tak? Tak apa. Hantu lama pun tak apa-apa ya. Hanya abah nak buat video call. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah abah aku. Ya Allah. Malah. Allahu Akbar. Makan apa Banyak sangat ni. Tak nak. Tak naklah. Hello, Assalamualaikum. Dekat sini dengan siapa? Dengan kakak? Hei, siapa kakak? Awak bukan kakak dia ke? Siapa dia ni? Kita putus. Boleh, Wak? PUTUS, putus. Awak teruskanlah hubungan dengan kakak awak ni. Awak! Awak ni kan... Hai. Duduklah. Jap. You order untuk diri sendiri je ke? Alah, I mana tahu you nak minum apa. Tak apa, I orderkan. Hai, gurau je lah. Tak, ni apa cerita ni? Okey, macam ni. Hari tu kan you ada bagi tahu dekat I yang you nak buat production house. Jadi, ni I tanya je lah manalah tahu kalau you berminat untuk buat adaptasi novel. Adaptasi novel? Okey. I mean, actually I pun tengah cari juga idea atau proposal untuk terbitan drama. Okey, you punya novel-novel genre apa? Oh, novel-novel I untuk orang dewasa. Orang dewasa? I rasa you terangkan lebih sikit sebab I rasa macam I salah faham ni. Tak, maksud I novel untuk pembaca matang. Sebab sasaran I untuk umur 30 tahun ke atas macam tu. Okey. Genre apa? Dia komedi ke, action ke, thriller ke? I tak buatlah novel-novel thriller ni. I buat novel-novel love. Amboi, love.
Okay, actually I ingatkan I nak drama yang lagi berat, suspense ke apa ke, tapi tak apa. Okay, you ada tak link-link untuk baca Hypnosis novel you? Senang sikit I nak faham. Alah, tak payahlah I bagi link. Nanti I bagi je lah novel-novel I. You baca je lah. Okay, boleh. Love, pelakon dah ada untuk Love. Hero dah ada. Heroin dah ada. Nak berlakon juga? Just kidding. Tak adalah. I just buat novel je. Ya. Novel je, tulis je. Biar I hero. You ambil semua. Tak adalah. Okay, ni sorry kalau I off topic sikit. Ayana dengan siapa sekarang? Kejap lagi saya panggil boleh? Sampai hati awak kan? Macam tu awak cakap kakak awak. Kau ingat aku tak boleh tahu? Nak tipu pun agak-agak lah. Takkanlah kakak lagi muda daripada adik. Tak apa. Kau tunggu. Aku ni boleh dapat lagi elok pada kau tau. Kita pula lawa macam mana? Kau sabar jap. You wait, kau tunggu. Lawa. Adik. Dia dulu. Setahu I, Ayana memang tak ada teman lelaki. Tapi I rasa you lebih tahu, you lebih kenal Ayana. Yelah, kalau kawan-kawan ni walaupun rapat, tak semua benda dia akan ceritakan. Betul lah tu. Ayana memang jenis berahsia kan? You tak ada try contact Ayana? I nak kontak dia pun, I rasa serba salah. You sorry tau, I nak tanya. I ni sebenarnya memang jujur tau orang dia. I memang tak tahu apa-apa pasal you dengan Ayana. Tapi tup-tup, Ayana bagi tahu dekat I yang you dengan dia dah tak ada apa-apa. So I was shocked lah. I tanya dia kenapa. Tapi dia cakap dengan I macam, alah biarlah, benda dah lepas, malas nak fikir. Jadi sampai ke sudahlah, I tak tanya. Memang apa yang berlaku tu memang semua salah I. Oh, ya ke? You ceritalah dekat I. Manalah tahu I boleh rapatkan balik you dengan Ayana. Ni. Kata, sepak kata. Mas ni. Ni. Tak siapa bawa bos Mas ni. Loh, apa salah dia nak tengok abah baik pilih kat dia? Tak lah ni awak hampa bercinta ke? Ya Allah, Kak Tony. Tak dok lah sampai bercinta pasal apa? Pasal apa ni? Ya Allah, sabar. Kak Tun faham, Kak Tun memang tak ada hak nak halang Amin bercinta dengan siapa-siapa pun. Tapi Kak Tun tak mau benda yang dulu jadi balik lah ni, faham tak? Kak Tun, dah berapa puluh tahun dah hal abah dengan Roh tu jadi. Buat apa Kak Tun nak kena ingat balik? Tak sakit kepala kau? Tak penat kau? Memang penat sangat nak jaga semuanya. Tapi Amin fikir tak? Amin faham tak? Amin membesar tak ada mak. Tahu tak sebab apa? Sebab pangkat dan harta. Apa kena-mengena pula Lani dengan Ayana? Ya Allah, tak nampak lagi kau. Apa yang dok jadi Lani tak nampak lagi kau? Itulah tu sebab pangkat dan harta. Kak Tommy, kau tahu tak? Ayana ni bukan main daripada orang senang-senang kau. Apa yang Kak tu nampak tu semua hasil titik peluh dia. Amboi, awak Ambil kenal sangat dia ke? Tak ada lah kenal sangat pun. Cukup Ambil tahu asal usul dia.
Apa yang tak tahu? Tak faham betul lah kat tu. Ni apa doa awak duduk kat luar ni? No, Yana duduk kat dalam tu. Ni kat Tom tak habis. Tarik Amel keluar Amel. Apa tak tahu tak puas hati dengan Cik Yana tu. Tu, ni berapa kali abang cakap ni. Sampai nak berbuih mulut tau. Cakap pasal benda ni, Tun tetap tak suka kat dia. Lah ni biar pergi kat mereka lah. Soal perasaan ni, kita tak boleh nak kawal. Siapa-siapa pun tak boleh nak kawal. Mek ni nampak je kanyak tau. Macam tak boleh nak fikir panjang. Tapi abang percaya kat dia. Abang tahu apa yang dia buat. Aduh, budak ni dah besar panjang dah. Nak kontrol lagi sepak tau. Tahu pening dia ni. Abang ingat-ingat bagi satu klinik hospital ni dengar. Bukan ingat pula ni. Pasal keluarga nak ingat. Nampak nak kita orang tahu. Ha? Kelai kat sini. Projek kat sini. Terima kasih. Lapar. Lapar? Tak makan ke daripada tadi? Malam tak makan lagi. Entahlah lah ni. Kau tahu tak, saya rasa macam lah ni tak tertelan kalau tak tengok muka awak. Mengada lah dia ni. Cepat makan apa? Tak apalah, order lah apa pun. Saya tak risau pun. Lagipun saya kenyang lah tengok muka awak. Cukup. Cukup. Tahu? Jangan cakap sini. Tengok kat sini. Mana tengok makanan kan? Cakap je lah. Ni awak tahu tak? RM25,000 deposit. Bukan sikit tau. Awak tahu tak? Ha? Awak boleh bayar macam tu je. Tak apalah. Saya ikhlas tolong abah awak. Bukan tolong awak. Tapi jumlah tu bukannya sikit. Lagipun saya boleh minta bantuan zakat saksi di kerajaan untuk bayar semua tu. Kak Tun pun dah cakap. Dia adalah simpan nasi sikit. Nak kongsi-kongsi nanti. Nak tunggu bantuan tu lambat. Abah awak kena dapatkan pembedahan yang cepat. Faham? Tak apa, settlekan dulu semua. Nanti dah settle, awak pelan-pelan lah. Kalau nak bayar kat saya. Dok, bila jadi macam ni, saya segan lah. Masuk mana awak pula dalam hal ni. Okey, macam ni. Kalau family awak tanya, cakap company yang awak praktikal sekarang ni yang cover kos perubatan abah awak. Sebab nanti lepas awak praktikal, awak akan diserap masuk jadi permanent. So, nanti dah jadi permanent, setiap bulan akan ada potongan gaji untuk kos tu. Okey tak? Mana tak saya? Yeah. Hello? Yes. Tak ada buat apa? Lelaki semua sama je. Tak sangka awak cincin besar. Mulai hari ni, aku dah tak nak diet. Aku akan makan apa saja yang aku nak makan. Tapi aku selalu pergi makan dengan Ina. Ina. Apalah, hinyak tau. Hei. Pagi dah teriak pesepak tak tahu ni orang dah habaq banyak kali dah. Jangan. Ha, jangan pakai tudung lilit macam ni. Ha?
Ni, baju-baju macam ni Datuk-datuk pakai hari Jumaat tu. Ha? Dengan kasut petak-petak lagi dari mana? Tak kena langsung. Hatilah nak pakai apa? Sibuk je. Uish. Itulah orang tegak. Tak boleh. Tegak sikit tak boleh. Okey. Siapa tinggal? Waktu tu, awak bagi cincin tu ke? Ha? Peduli apa? Lepas ni tak payah diet dah. Boleh makan ke nak makan? Jom, saya belanja awak makan lepas ni. Nak makan apa? Nak makan nasi kandar. Lagi? Nasi tomato. Lagi? Ayam masak lemak cili api. Bayar sendiri. Bukan banyak pula nak belanja, minta macam-macam pula. Mau tak mau 100 lebih ni kalau tung sak ni nak kena bayar. Makan dah. Ina. Lupa nak tanya. Doktor cakap apa pasal Abah? Doktor Abah, walau lagu mana sekalipun, Abah memang kena buat pembedahan tu lah sebab dia punya saluran jantung tu dah bocor 3 lubang. Memang kena buat juga bypass tu. Deposit dah bagi dah? Duk lagi abang. Terlupa. Duk kalut, duk pening uruskan Abah masuk ubat lah apa lah. Nantilah tu nak tanya dulu Amir berapa semua nak kena bayar. Tak apalah, nanti Amir kita tanya dia lah. Ni duit dah bagi kat dia belum? Duk ada dekat tu. Dah cukup lah. Itulah. Duit abang bagi tu yang duk ada lah ni 35,000. Takut tak cukup. Tapi tak apalah abang jangan risau. Tu nak kena tanya Amir dulu semua berapa kos dia. Bila kita dah tahu kos dia keseluruhan tu baru kita boleh fikir macam mana nak cari duit kan. Okey lah, abang nak turun sekejap. Nak makan apa? Tak apalah abang ambillah makan. Kenapa? Kenapa? Dia berjalan. Tada! Assalamualaikum Haji Fakar. Tuan Haji Fakar. I like your hairstyle. Thank you. Nice. I know. How are you, my dear? I'm good, Alhamdulillah. Ni, Tuan Haji datang ni untuk apa? Kutip hutang. Saya dah cakap saya akan bayar sikit-sikit. Oh, by the way, hari tu saya ada buat payment, ada dapat? What? Hutang? I datang ni nak tanya khabar you. Biarlah itu hari dekat airport tak sempat nak berbual, kan? Cakap pasal airport, Dah lalang borak pasal airport ni nak tanya juga. Apa Tuan Haji buat dengan Nurin sampai dia boleh ikut pergi Langkawi? I offer dia pergi cuti. Lepas tu dia cakap, okey nak ikut. Well. Tapi Nurin cakap itu urusan bisnes. Kenapa nak kena libatkan peribadi? Ayana, you know nothing, aren't you? Apa yang saya tak tahu? Abah okey, Abah Jasa. Okey. Kemana? Okey ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Sampailah. Oh, lembutnya tangan. Patutlah balin saya. Lembut. Ni, Bang. Makan dah. Makan dah. Okey ni. Hang makan belum? Tak ada makan lagi, Bang. Daripada office tadi, mai tu memang tak ada makan dah. Tu. Tak makan lagi? Elok ni. Ada lebih sebungkus lagi tadi Abang Alihan beli. Memang rezeki Amir. Malim? Pergi mana? Dia tak ada lah. Dia pergi office lah. Apa dia? Ada kerja. Dekat HQ dia. Okey. Ni, ambil makan dah. Ambil ya. Dah makan pun. Apa yang Zailan nak? Jalan tu kan staff you ke? Takkan you tak tahu apa tujuan dia? Zailan bawa Norin jumpa I untuk suruh I ni invest dalam syarikat Norin. Apa? Tak percaya? Tak sangka sejauh tu tindakan Zailan. Oh. That's why lah I like about
Makin sayang Sebab apa tahu? Sebab you are so naive. You langsung tak tahu kan apa saja yang berlaku di belakang itu. So, apa motif Tuan Haji cerita kat saya? Nak lagakan kita orang ke? Lekaslah abang. Tapi tanyakan tadi, mereka abang berapa kena bayar, mereka cakap apa? Tadi, maybe counter. Shh, pelan sikit. Okey, tadi maybe counter. Lepas tu? Tanya kos, pemudahan abang dengan rawatan apa semua lah, nak bayar berapa. Lepas tu? Lepas tu? Astaghfirullahalazim. Takkan nak jawab tu susah duk lepas tu daripada tadi. Mereka abang apa berapa kita kena bayar? Abang dah? Tak. Maybe counter. Lepas tu, mereka abang hari nak buat pemudahan tu, baru bayar deposit. Dok, masalah ni memanglah hari pembedahan tu kita kena bayar deposit. Berapa jumlah keseluruhan ni, berapa kita kena tahu. Tiba tak boleh abang ke? Jumlah semua tu? Kan tadi maybe counter. Memanglah pergi counter, ya Allah. Ya tu. Tak apa ni, tak apalah kak. Sekejap maybe counter. Mai tanya balik mereka semua berapa. Dok, pergi counter daripada tadi lagi. Tak ni, apa. Pi lepas ni dengar ni. Pi lepas ni tulis kalau dah susah sangat. Okey. Hari ni pergi tanyalah, kau tak payah risau. Allah, duk pergi counter daripada tadi. Pedio. Kita nak cuci mata, mana tahu ada yang sangkut. Hei, ya Allah, aku tak penat ke? Asyik cuci mata je. Cuci mata je lah, bukan ada modal pun. Orang cakap kan sambil menyelam minum air. Sampai bila minum air tu? Sampai jumpa calon yang sesuai. Tak jumpa lagi? Tak adalah, babe. Kan aku dah cakap dengan kau. Selama ni aku jumpa lelaki yang tak ada effort. Aku je yang bagi effort lebih. Tanya kat mana, makan ke, belum ke, sihat ke, dah tidur ke. Bila cakap sikit, barulah hegeh-hegeh nak buat kan. Tapi sampai bila? Aku penat lah. Ya. Okey. Sekarang ni aku kena teman kau cari jodoh. Depends on my mood. Depend pula. Ya, baiklah. Cepatlah. Iyalah juga. Kita duduk kat situ lah. Situ view macam... elok. Teruk taste kau Budak kau nak. Bukan selalu. Aku nak tanya kau pula. Last aku pernah tanya kau kan. Sampai bila kau tak nak bagi peluang dekat diri kau? Ataupun kau dah perlahan-lahan bagi peluang tu? So, aku dah nampak kau sekarang ni macam berubah lah. Aku berubah? Tak adalah, sama je. Ada aku nampak macam bling-bling ke apa ke? Bukan pasal tu lah. Pasal panas baran kau. Sebab sekarang ni kau punya panas baran tu dah kurang sikit. Dah lebih banyak bersabar. Ya ke? Kau mana tahu? Kau bukan selalu ada dengan aku. Mana kau tahu kalau aku marah budak-budak tu belakang kau? Aku cakap sekarang ni pasal karakter dan personality kau tu dah lain, dah berubah. Tak faham Okey, maksud aku macam ni lah. Sekarang ni kau lebih nampak ceria, bahagia. Dia macam positive and bright. Macam bright like a diamond. Yeah! Itu aku dah cakap tadi tu. Itulah tu. Bencilah. Candan je. Tak adalah. Sama je aku. Spill the tea? Nak spill apa benda? Sebab tak ada. Memang tak ada. Yelah, tak apalah. Siapalah aku kan. Okay, fine. Aku promise kalau ada sesiapa yang berjaya buka hati aku, engkau orang pertama aku cerita, okey? Pati? Kejap. Ada lagi aku nak tanya kau. Kau tahu tak yang Zailan ada hati dekat engkau? Tak. Seriuslah. Tak. Aku tak tahu dah. Aku tak nak ambil tahu pun lah. Tak ada nak suka kat siapa. Hak dia lah. Kalau suka kat aku, sukalah. Disebabkan kita bersembang pasal Zailan, aku nak tanya kau.
Zailan ada cari engkau tak? Kenapa pula nak cari aku? Serius ah? Dia tak ada cari engkau selepas dia berhenti dengan kau? Kau tahu tak? Lepas kau buang dia, dia hari-hari cari aku Siap ajak aku keluar, pergi lepak minum dengan dia. Lepas tu hari-hari call. Kalau boleh, setiap hari dia terpacak dekat ofis aku tahu. Apa yang kau nak peliknya? Dia bukannya ada kawan. Dia ada aku dengan kau. Dah gaduh dengan aku, pergilah kat kau. Kau juga, aku tak terfikir. Bukan tak terfikir, kau slow. Iyalah. Tapi kau tak kesian ke tengok dia? Aku kesian tau tengok dia. Hari-hari ke hulu ke hilir pergi cari kerja. Tak tentu arah dah hidup dia tu. Lepas tu nak suruh aku bagi apa? Bagi peluang kat dia. Kalau aku bagi peluang dekat dia, apa jaminan nak bagi kat aku? Sekurang-kurangnya aku buat dia macam ni, dia pergi cari kerja dekat luar, dia boleh belajar berdikari. Terima kasih sikit kat aku.